Kerajaan Negeri Pahang menyalurkan peruntukan yang besar setiap tahun, dan jika dibandingkan dengan negeri-negeri lain, kita antara negeri yang menyalurkan peruntukan yang besar, iaitu lebih 3 juta ringgit setahun. Begitu juga tahun 2025 untuk penganjuran program-program belia, khususnya berkait dengan Hari Belia, program kepimpinan retreat untuk pemimpin pelapis belia yang insya-Allah akan dilaksanakan pada bulan depan. Jadi program sebegini amat membantu sebenarnya belia untuk mempunyai ketahanan diri untuk berdepan dengan pelbagai cabaran yang cukup hebat pada hari ini. Mengambil contoh pelaksanaan program Mara Lasak Ludong, di mana program larian sejauh 10 km menempuhi pelbagai halangan termasuk denai hutan, menyeberangi sungai, laluan berbukit yang memang cukup lasak, dan tuanku titah untuk pelaksanaan program ini dilaksanakan di seluruh negeri Pahang. Maknanya di setiap daerah lahir budaya yang budaya nak lahirkan belia yang berketahanan, pada masa sama kita harap gaya dan budaya hidup sihat di kalangan belia. Jadi saya rasa ni permulaan yang baiklah. Terapkan dalam festival belia ni ada acara sebegini. Tahun depan pun saya nak ada acara sebegini dianjurkan dalam festival belia dan lebih rancak dan meluas lagi penyertaan.